dalam satu artikel dalam buku Old Money New Money ini, saya bawa satu perkara yang saya rasa penting untuk kita fahami, ialah tentang lama mana masyarakat kita ni berniaga dengan serius. Jadi satu hari saya makan-makan dengan Tan Sri Samad Alias. Dia ni pengasas Arthur Andersen di Malaysia, yang merupakan seorang accountant yang tersohor dan dihormati. Jadi bila saya bangkitkan kepada beliau mengapa orang Melayu terkebelakang dalam perniagaan, beliau menjelaskan bahawa kita ni sebenarnya berniaga secara serius hanya setelah dasar ekonomi baru dilaksanakan. Maknanya kalau kita ambil tahun 1970, sekarang 2025, maknanya dalam 55 tahun sahaja orang-orang kita berniaga dengan serius. Tentulah ada yang berniaga sebelum tu kan, tapi ini dikira berdasarkan dasar negara dan penglibatan Bumiputera secara lebih tersusun, dibantu dan seumpamanya. Jadi kalau kita guna tempoh 55 tahun ni, sepatutnya tak adalah perdebatan tentang Old Money New Money, sebab 55 tahun ni masih lagi dalam jangka hayat kita sebagai manusia. Maknanya masih new money lah sebenarnya kalau kita tengok secara literal, sebab orang yang bermula perniagaan dalam tahun 70, perniagaannya masih 55 tahun, mungkin dia telah meninggal dunia dan mewariskan hartanya kepada pewaris-pewarisnya yang memperbesarkan lagi perniagaan. Tapi ini merupakan satu perkara yang biasa saja. Dan saya juga ingatkan dalam satu artikel lain bahawa dalam agama kita Islam ini, dia ada pewarisan. Maknanya sekiranya ada pewarisan dalam agama, benda itu satu yang bagus, sebab Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan mensyariatkan benda yang tidak bagus. Jadi apabila kita memandang serong orang yang menerima kekayaan secara warisan yang halal dari segi agama, dan daripada situ dia membangunkan lagi perniagaannya, kita mungkin memandang serong kepada agama kita sendiri yang mensyariatkan pewarisan. Jadi ini satu perkara yang saya ingatkan juga, supaya apabila kita tengok isu Old Money New Money, kita fokus kepada bagaimana kita nak menjayakan lagi usaha kita, sama ada dalam perniagaan ataupun dalam perkara-perkara lain.